Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita bersama dengan belah kiri saya, Encik Mursyid, ataupun kalau kat Poli Jeti kita panggil dia sebagai Maru. Okey, Mursyid, saya panggil Mursyid lah Boleh. Okey. So Mursyid, untuk penghasilan video idola ni, apa benda yang paling penting, yang paling utama sekali yang kita kena buat? Okey, first sekali bagi saya benda paling penting sekali kita perlu ada jalan cerita lah. Dan kita perlu ada idea apa yang kita nak generate. So untuk proses pertama ni, kami buat perbincangan antara sama-sama kami untuk dapatkan apa video yang kami nak generate. Dan selepas tu kami juga menggunakan ChatGPT dan juga Gemini untuk improve idea kami. Okey, so tadi tu ada perkataan jalan cerita ataupun kita panggil dalam term buku kita storyboard. Okey, agak-agak apa function storyboard dalam menghasilkan ataupun dalam sesebuah video tu? Okey, untuk storyboard ni bagi saya dia macam plan kepada kita punya jalan cerita lah. Okay. Sebab apa, kalau tak ada plan kita tak nampak sebenarnya apa nak berlaku. Okey, lepas dah storyboard tu kita dah tahu ada dalam storyboard pun sebenarnya ada watak, ada jalan cerita, ada latar belakang apa yang kita nak, apa semua kan. So kita boleh minta pula Gemini untuk generate watak-watak yang terlibat dalam video yang kami hasilkan. Okey, dari situ mula kami minta ChatGPT dulu untuk hasilkan prompt. Sebab bagi saya ChatGPT ni lebih senang untuk minta dia hasilkan prompt yang apa yang kita nak. Dan daripada prompt tu kita transfer pula ke Gemini untuk generate gambar watak-watak pertama ni lah. Kita boleh minta dia generate muka depan, tepi, sisi, belakang, tinggi, macam mana semua kita boleh generate. Cuma kita kena tahu prompt apa yang sesuai. So maksudnya kalau kita dah prompt macam tu, muka daripada awal sampai hujung tu kira muka sama lah. Betul tu. Nanti tak adalah kalau kita generate video sekejap muka Melayu, tiba-tiba hujung-hujung pula muka Mak Saleh. Takut pelakor namanya tu. Kalau dah siap dia video tu, next step adalah mula kita dah generate gambar. betul? Kita akan generate pula video. Video ni memang susah sikit lah. Saya menggunakan Leonardo app. Dan Leonardo app ni dia ada macam-macam lah untuk generate video ni. Dia ada Kling, satu yang popular Kling dengan juga View. Okay. So tapi isu dia perlu berbayar. Kalau berbayar ni maksudnya kita kena gunakan kredit sendiri lah kan. Itu macam belagak. Jadi memang gunakan kredit sendiri ke macam mana? Saya memang guna duit sendiri. Next adalah kita nak kena buat apa? Okey, yang untuk step kami next ni pula kami buat pula narration untuk video ni. Okey, untuk keluarkan suara orang. Untuk narration saya gunakan Audio Labs. Audio Labs ni adalah satu AI tools yang digunakan untuk convert text to speech, which is bagus lah. And Audio Labs ni pun boleh pilih bahasa Melayu, bahasa Cina, orang yang cakap tu. And sangat-sangat berguna untuk kami punya proses ni lah. So tak pakai suara sendiri kan? Kalau suara sendiri takut orang sakit telinga pula. Masing-masing suara tak sedap. Jadi kita guna suara yang sedap lah. Betul lah pun kalau nak suara kita kan. Suara kita lah Tak ada pasaran ni. Orang tengah tidur pun boleh terjaga. Tahu. Okey, lepas dah masukkan suara, next step Okey, lepas kita dah ada semua benda kan, dah ada video suara, kita akan gabungkan, kita akan edit. Dan untuk editing ni pula saya gunakan dua benda lah. Saya gunakan CapCut dan juga saya gunakan juga Canva. Dah settle kita dah editing, kita perlu last sekali betul-betul kita dah siap edit tu, kita kena recheck balik lah apa benda yang kita buat. Okey, memang terus sebenarnya dalam setiap proses tu kita akan ada check. Dah settle kita dah editing, kita perlu dah ada final product tu. Sebelum kita hantar, kita check dulu. Okay, kita check, pastikan lah apa benda yang kita hasilkan tu mengikut tak apa yang kita nak. Sebab kita kena faham AI tools ni namanya tools. Kita pula as a human kita kena pastikan lah tools yang kita gunakan tu betul tak, apa menepati tak apa yang kita. Bak kata orang AI tu tools but not be full. Betul lah. Tak gitu je. Betul. So kita kena pandai lah menggunakan benda tu. Jangan jadi Itu tak cakap pun tak boleh.
Okay, so ini saja untuk hari ini. Terima kasih Encik Mursyid, banyak sangat perkongsian yang telah dikongsikan. Saya rasa banyak yang kita boleh ambil, kita boleh belajar dan semoga bermanfaat konten ini kepada yang lain. Sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih Encik. Okey, terima kasih juga. Bye-bye. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.